Laporan Suruhanjaya Diraja mengenai projek IC yang ditubuhkan pada tahun 2012 dibentang di Parlimen untuk dibahaskan. Menurutnya, perkara itu penting kerana sekiranya benar ada pemimpin negara yang terlibat dalam projek IC di Sabah, mereka adalah pengkhianat terbesar terhadap kedaulatan negara. Saya mohon dalam Dewan Yang Mulia ini agar laporan Suruhanjaya Diraja projek IC yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 dibentangkan di Parlimen dan dibahaskan. Perkara ini sangat penting kerana sekiranya benar ada pemimpin negara yang terlibat dalam projek IC di Sabah, maka ini bukan sahaja pencabulan undang-undang, tetapi ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap kedaulatan negara Malaysia. Hukuman berat, termasuk memansuhkan kewarganegaraan kepada mereka yang terlibat, mesti diambil sebagai teladan kepada semua bahawa undang-undang di Malaysia ini harus dihormati oleh semua pihak termasuk pemimpin tertinggi negara. Menurutnya, hukuman berat termasuk memansuhkan kewarganegaraan Malaysia kepada mereka yang terlibat mesti diambil. Ia sebagai teladan bahawa undang-undang negara harus dihormati semua pihak termasuk pemimpin tertinggi negara. Dalam ucapan perbahasan titah diraja, Verdon berkata, demografi kaum di Sabah telah lama